dia kes darah je lah, tapi dia darah lah. Ini kisah bagi makan jin. Alamak. Macam mana ceritanya tu Cik Azri? Tapi dia ni dia tak tahu nak bagi makan tau. Oh, okey. Tapi saya pun terlibat. Biasa ikut anak dia lah, 3 orang. Anak dia ni 3 orang ni kira macam bapa dia lah. Ikut. Dia tak tahu ni bagi makan lah. Bagi makan apa tu Cik Azri? Makan ini macam pulut kuning apa semua ni. Okey. Dia tak tahu ni buat. Jadi pulut kuning tu dia buat lalu pisang lah. Jadi dia cocok dengan pelama dengan mana? Lilin tu. Ada 5 batang lilin atas pulut kuning tu. Jadi telur tu dia apa? Dia belah-belah 4, 5 tu lah. Jadi benda ni dia hantar dekat lautan benda ni. Dalam pukul 2 atau 3 malam. Saya biasa ikut lah, tak tahu lah. 3 tahun tak turut saya ikut. Tapi benda ni dia datang, kita tak nampak. Okey. Dia benda ni kalau bawa kita lautan, angin memang tak ada. Dalam hutan angin tak ada. Bila hutan terbang angin tak ada. Kita pun ikut letak benda tu dekat pokok besar lah. Dekat pokok besar ni. Halo? Saya dengar. Bila cerita dia nak tahu dia datang tak datang, lilin tu akan padam semata. Okey. Masa tu Cik Azri ada lah? Memang ada lah. Okey, memang kita memang niat nak tengok betul tak betul ni dia datang. Berapa orang pergi masa tu? 4 orang lah. 4 orang. Semua nampak Saya nampak lah. Okey, nampak apa masa tu? Benda tu tak nampak mesti lah. Okey. Tak tahu dia datang tak datang tu. Api tu dia kira padam macam semata lah. Halo? Saya dengar. Jadi kalau dalam hutan api lilin ni dia antara